Boleh? Apa? Okay. Bila dah ada ni, kita submit. Depends pada land office. Approval dalam 1 month ke 3 bulanan. Tengoklah macam mana. Selalu kalau pesaling dah lebih sikit. Macam tu. Okay. 3, bila consent ni dah dapat, bila dah approve kan, bila dah approve, kita dah masuk stage redemption. Maksudnya settlement lah. Okay. Bonus loan settlement. Dan nak advice bank kan. So kat sini nak advice bank tu ada beberapa benda lah. Kita kena comply as per bank punya standard. Kebanyakannya docs lah, document. Tapi antara benda-benda penting macam buyer kena settlekan balance deposit ataupun differential sum kena settlekan, lawyer fees ataupun MOT, stamp duty ya. Ni semua kena settlekan masuk first advice ni lah. First advice ni banyak benda confirmation lawyer kena buat supaya bank tengok, oh okay dah settle, baru dia boleh release duit tu. Okay, bila dah release, proses discharge charge 16N. Okay, 16N ni bila ni dah disburse, pergi ke bank owner. Okay, kita akan call lah bank. Kita akan write in to the bank, forward borang lepas gadaian 16N ni kepada bank. So bank akan return balik borang ni bersama original title kepada lawyer, baru boleh present tukar nama 14A dan 16A gadaian. 16 rasa? Kan 14? 14A pindah milik, 16A bank gadaian. So barulah final release disbursement lah. Oh super, kat sini ada caveat. Bank kena lodge caveat kat sini, stage ni. Okay. Kalau dia tak ada ni, kalau ni tak ada, owner tak ada loan, consent, comply benda-benda, balance deposit differential, dah boleh terus present betul. Kalau ada, terpaksa lalu benda ni. Bila dah present, baru boleh final release. Bila dah final release, 8, title, extraction. Maksudnya title yang kita register dekat pejabat tanah tu, atas tukar nama, dan office akan extract lah. Dan juga benda ni whichever come first dengan BP lah kunci. Okay. Ya. So yang ni berapa lama? Ni berapa lama? Okay, dia dalam agreement 16N ni 14 hari. Kat sini pun 14 hari. Tapi kalau lebih, owner dia tak boleh charge lah kalau late payment interest ke apa ke. Kalau lebih lah, sebab benda ni is owner responsibility, especially bahagian discharge charge. And also this one pun owner punya responsibility. Contoh kalau kat sini kita dah declare redemption, tapi kata consent dia ambil masa lama 3 bulan kan kena apply baru. So kalau delay kat situ pun tolak daripada waktu owner juga. Okay. Betul lah. So macam Dr. Ami katakan, Dr. Ami dah present. So bila kata dah present tu, kat sini dah ni. So bila present ni, benda yang kita tunggu daripada pejabat tanah adalah presentation receipt. Okay, presentation receipt maksudnya kind of penyata yang pejabat tanah akan keluarkan. Dia ada nombor perserahan, registration lah, registration number, dengan dia acknowledge lah kita buat fee bayaran pejabat tanah tu. So benda ni is by email. Dan bila dah dapat ni, lawyer kena buat land search untuk menunjukkan dah tukar nama. yes, sebab bila kita masuk present ni, kita tunggu seri 2, kita buat land search. Dekat bawah tu dia ada urusan-urusan terkini. So walaupun masa tu belum tukar nama lagi, tengah proses, tapi dekat bawah tu bila kita dah masuk present, bawah tu ada urusan-urusan yang macam sedang berlaku lah. Perserahan tukar nama bila kita masuk benda ni. So bank nak view kat situ. So kalau dah land search, nampak kat situ lawyer dah present, barulah dia boleh buat release. So this one will be around 14 days lah to final release daripada present tukar nama ni. Provided ni lah cepat. This one sekarang ni dari segi speed dia lebih kurang 14 hari jugalah. Lebih kurang.
And then bawah ni ke bank. Barulah bank akan disburse the second one lah. Selalunya dugaan dia kat sini present. Yang Alwi punya dekat sini juga. Alwi pun sama. So hari tu sebab nak selesaikan atas ni kan. So dulu hari tu masa untuk kes Alwi, kita dah settle redemption ni. So bila CMB pulangkan original title ni, CMB dah bagi tahu dah. Kami check, memang dia orang sendiri bagi tahu ada pembetulan nama. So diorang cakap sama ada nak tunggu kita punya legal team untuk buatkan ataupun kita return dekat you, tapi you buat tukar nama tu. So untuk kes Alwi, dia geran negeri. So untuk title amendment, it's okay. Kalau geran daerah ataupun geran mukim yang kita hanya boleh buat pembetulan geran dekat pejabat tanah daerah, a lot quicker. Lama juga amend title Alwi. So Alwi sekarang ni dah habis lah. Yang ni Alwi kat sini. So nak tunggu tengah tunggu ni lah. Yeah. I think bila